Jikokang 30 gram. Tengok tahi dia besar siapa. Tiang berantu. Tiang berantu. Ini makan. Sekejap. Makan. Alamak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bertemu kembali dalam channel Koi Fishing. Hari ni seperti biasa turun di area Pantai Siring lagi. Nampak alhamdulillah pagi ni nampak cuaca baik lah. Harap-harap dia berpanjangan sampai petang lah. Tapi air agak kotor sikit kan? Air udang ni. Tapi boleh lah, ada tempat-tempat yang air jenis kita pandai cari lah. Pandai cari, insyaAllah jumpa tempat-tempat yang air jenis. Dan bersama aku Rivik Trooper. Rivik Trooper model Rivik model Trooper ramai dah pakai sekarang. Jadi yang saiz aku ni 330. Yang tu XE Extreme Emergency. Yang tu saiz 360. Jadi yang tu boleh naik 3 orang. Yang ni sesuai naik 2 orang lah. Kalau korang berminat nak dapatkan ni, korang boleh check kedai kayak Melaka, nombor yang aku sediakan. Kemudian korang kalau nak tengok sendiri IB ni nak rasa macam mana. Kadang-kadang orang suka datang kedai, tepuk dulu IB ni yang tengok kan. Macam aku punya saiz ketebalan dia 0.9 dan ada saiz 1.2. 0.9 ni ringan sikit lah berbanding 1.2 punya. Yang sana 1.2. Jadi kalau korang berminat, korang boleh contact aku sendiri ataupun korang boleh hubungi nombor kedai kayak Melaka tu. Dan jangan lupa kalau korang nak beli, korang sebut nama Koi. Sebut nama Koi Fishing kan. Ada diskaun sikit. Daripada tak ada apa-apa diskaun kan, baik korang sebut nama aku. Jadi tanpa melengahkan masa, bersama aku ni. Ni bos lama ni. Azhar dia daripada Putrajaya datang. Sebelum ni aku bawa KL lah, ni orang Putrajaya pula. Kita try lah, tengok kalau ada rezeki insyaAllah lah. Abang Gani pun ada sekali tu. Abang Gani tengah set up lagi. Kita dah siap dan jom lah kita lancar. Let's go. Okay. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. First drop of the day. Kita sampai spot yang pertama. Try lima ke sini. Try kita ketuk jig ke sini dulu. Slow sikit nanti baru dia makan. Laju ni. Melayang je. Dia ada banyak ni. Nampak duduk main, nampak tu duduk dalam sonar. Alang guys. Alang terkenal dengan asli akrobatik dia lah. Alhamdulillah. Strike of the day. Tengok kat bawah tu banyak lagi. Terbaik. Terbaik tu. Terkelang talang-lang. Tengok bawah tu banyak ni. Buat laju tengah-tengah sikit. Naik ke atas sikit tengah-tengah. Macam pas jig. Ada banyak ni. Tu nampak tu. Tu. Pertama guys. Kan. Pak Lang. Punya dia yang menangkap tadi. On jig kokang 20 gram. Oh tu nampak tu. Ada lagi. Dia ikut jig tu. Tunggu dia ambil. Alang Jom cari lagi. Kita ubah spot lain lagi. Cuba kat sini pula. Titik je sini 4 meter je. Banyak ikan banyak bawah. No ikan. Ni jerak. Satu lagi tu. Jana dia punya headset. Ni pun duduk ni tengah makan. Sangkut dia punya, patut lah. Sekut. Dia makan. Tak ada, dia makan jig.
Sekut. Alhamdulillah, first strike of the day. Dua. Strike kali yang kedua. Ni balik kita makan ni. Nak kerja nak tadi. Cara makan sama. Cuma kalau head shape lebih, memang sekut lah. Ni ada makan ni. Ada lagi. Ni kasar. Ni kasar. Jejak bawah tak jik tu? Nah guys. Sekut lagi ni. Oh, duri. Alamak. Besar ni duri. Makan tak duri? Lepas. Tapi ada orang makan lah. Jiran sebelah. Jiran sebelah makan. Aduh, pelayar pula tak ada. Meter dia punya bukit ni tinggi. Dia ambil time jeep tu. Oh, kelapa selipar besarnya. Ui. Selipar saiz SSL ni. Ni boleh ambil ni. Besar kelapa selipar. Geng, kita orang berhenti rehat kejap kat Pulau Betor. Makan dulu kan. Makan air biru. Ada pondok kan. Oh, fresh ni. Angin pula tolak guys. Pulau Betor. Gambar. Gambar boleh ambil gambar. Ni baru dia buat ni, tak ada ni. Makan dulu, nanti sambung mancing. Okey. Update. Sekarang dah pukul 2.20 ni. Tak ada strike lagi, kita orang baru start mancing. Air tak berapa cantik lah guys. Kotor air. Kita air kat spot ni pula. Tengok macam mana. Ada banyak pasir. Ui. Baik, spot 5 meter kan. Kena bekas tadi rasanya. Ya Allah guys, tengah ketuk-ketuk. Kita orang lepak kat tiang nak teduh sebenarnya kan. Nak berteduh. Ketuk-ketuk kena kena ke bawah ni. Mesti ada banyak ni. Tadi dekat soal tu tak kena. Bawah haji, atas Apollo. Tapi tak putus pula. Oh, Alhamdulillah. Kalau macam ni, kena ada 50 ekor kat sini. Oh. Boleh berniaga. Aduh. Rezeki guys, dengan jikokang. Syok macam ni. Tiba-tiba dia ambil. Tak teduh. Pagi ke nak berapa? Ketuk bawah tiang ni je lah. Dah lama dah orang tak ni. Korang tak guna kawasan ni mancing. Tu ada lagi pula lagi kan. Oh, lagi gelepor. Dapat ni. Ada ambil lagi. Ada lagi. Dia mesti bulan tau. Biasa oh, bukan kata goyok lucut. Ya Allah. Cepat dia ambil lagi. Dia ambil lagi. Tak kena. Dia ambil dia rasa ambil dia. Oh, tak kena. 40 kan? Ha? Ya Allah. Aduh. Dah 30 dia pakai? 30. Aduh, janganlah lucut, jangan lucut. Nanti dia lari kalau lucut. Tak ada ikan lain lah selain daripada ikan tu. Sebab orang dah lama tak duduk tiang ni. Kasar. Oh, kena juga. Nak sahut tak? Oh, boleh. Saiz tadi. Kan banyak, dia banyak ni. Dia banyak. Ekor pecah. Ekor pecah dia banyak. Ekor pecah dia banyak. Spot dia
Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya. Ni gambar dia tak? Gambar. Nak gambar gambar kena ikan banyak ni. Alhamdulillah akhirnya. Dia ekor pecah banyak dia. Maksudnya dia berkumpulan lah. Berkumpulan. Ish, ada ikan makan lagi. Okey. Kita Jik kongkang. di kokang. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Okey. Ada bantal ni. Ikan. Ikan lagi. Oh, dia lagi guys. Dia tengah banyak kat bawah ni. Dia tengah banyak kat bawah ni. Jangan lucut. Tu je. Jangan buat silap. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan buat silap. Jangan buat silap. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Lagi. Jangan buat silap. Jangan dia lucut. Dia bawah ni kot. Ada bawah tiang ni. Oh, kasar. Kena. Okey. Okay, ready. Relax. Uish, dia. Alhamdulillah, yang ni besar sikit. Kena lagi guys. Tak payah nak beli bagai duk tepi ni cukup. Kita rezeki ni. Betul. Ski. Ui. Jikokang kan, jikokang. Bukan sebarang jikokang ni. Okey. Dia lagi lah, ngatuk lagi, memanggil dia keluar. Alah, terlucut. Alah, ya besar si lucut je. Oh, yang ni besar. Oh, tak ada. Okey. Alhamdulillah, yang ni besar. Alhamdulillah guys. Tengah banyak kat sini. Kita orang memusing macam-macam tempat kat sini punya dia berkumpul. Ngaji kokang guys. Udang tak layan dia. Di kokang 30 gram. Tengok tai dia besar siapa. Tiang berantu. Tiang berantu. Ni makan. Sekejap. Makan. Alamak. Ni makan guys. Ni makan. Tengah nak buka jik dia makan lagi. Padu. Kita orang kutip habisan. Rezeki guys di petang hari. Rezeki sebab kita orang pusing-pusing tadi kecil lagi. 2 ekor, satu tadi pakai udang, satu pakai jig. Ni simpan dentung. Sekejap. Kena lagi, ambil. Kena lagi guys. Tengah sibuk uruskan ikan tadi tu. Kena lagi. Bukan apa kita besar tu nak lepaskan, nanti yang lain ikut lari. Jadi tak boleh lah. Rezeki lah. Rezeki lah. Jangan marah. Oh, patah mata dia. Apa mata patah. Macam mana tak besar. Ada lagi, dia dah datang. Dia tengah betul terbelik tu. Dia tengah berpusing, dia datang. Dia datang, kita on kamera. Mana ni? Okay guys, spot last guys. Petang lah balik lah.
Kan, try kat sini pula. Nak cari tempat pipi ni. Jenak dah banyak dah tempat pipi. Tak minta lah ada kan. Tak minta lah ada. Air dah cantik ni betul ni. Ni betul air. Alhamdulillah guys, dah sampai. Jadi seperti biasalah, penutup video menunjukkan hasilnya. Alhamdulillah berapa ekor kan, kita tak kira pun jenahak tadi berapa ekor kan. Nak kira sekejap. 10. Oh, memang bergasak di kawasan itu. Susun lah mana. Atas ni kan. Satu. Oh, ekor pecah belaka. 2 dan duri, dia tak payah lah. Tu hasil Alhamdulillah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ekor. 10 ekor je nak. Jadi guys, pada sini saja video ni. Terima kasih. Kita orang bukan tak nak lepas yang kecil tu tau. Bukan tak nak lepas, sebenarnya nak lepas. Tapi kalau lepas nanti yang lain semua lagi. Tu tak nak lepas tu. Tadi ekor pecah saja nampak. Oh, dia berkumpulan kan. Jadi sampai di sini saja video ni. Terima kasih yang nonton dan jumpa lagi video akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.